Okay, Assalamualaikum, selamat datang kawan. Okay, ada satu duit note RM50. Duit ni sempurna daripada segi cetakannya lah, tak ada apa-apa yang luar biasa. Okay, semua ciri-ciri ni perfect, tak ada apa-apa kecederaan. Cuma ada satu yang nampak slack dia adalah pada nombor C dia, huruf S lah. Sepatutnya kalau huruf tu dia harus selari lah, dia tak akan ada tinggi rendah. Tapi kat sini korang boleh nampak huruf S tu dia tak berada dalam satu line nombor CD lah, dia lari sikit. Nampak dia macam tercetak silap cetak lah. Dia berada di atas daripada garisan yang sepatutnya lah. Okay. So seakan-akan nampak huruf S tu dia macam kecil lah, ataupun kalau ikutkan dia dah berganyak daripada kedudukan yang sepatutnya S dia turun sikit bawah dia, so patut dia selari lah. Dia takkan ada ruang kosong yang begitu kan. Okay, kita besar kan supaya lebih jelas, nampak kan. So mungkin kesilapan ini adalah antara kesilapan cetakan lah, yang mungkin ada juga berlaku pada duit-duit kertas yang lain. Ni antaranya, tapi jangan berlaku lah, jangan berlaku. Ni nombor dia. Okay.